Kejayaan bukan untuk lelaki yang cari jalan mudah. Ia untuk yang sanggup bangkit walaupun dunia kata berehatlah. Bezanya lelaki yang menang dan lelaki yang terus kalah ialah siapa yang sanggup keluar dari zon selesa dan buat kerja sebenar. Kau nak jadi siapa? Pilihan di tangan kau. Apa perbezaan antara lelaki yang berjaya dan lelaki yang terus gagal dalam mengejar impian mereka? Kau fikir scroll Instagram, main game, duduk sambil tangan dalam seluar tu akan buat kau jadi lelaki yang dihormati? Kau buang masa tengok hidup orang lain naik, sedangkan ada lelaki kat luar sana, lelaki sebenar yang gunakan setiap minit untuk bina sesuatu. Dia mungkin jual supercar, tapi dia buat sesuatu. Dia tahu siapa nak jadi dan dia kejar tanpa alasan. Masalahnya majoriti korang terlalu lembik, terlalu selesa dengan kesenangan sementara. Kau nak supercar, duit dan wanita yang semua orang idamkan, tapi kau tak sanggup buat pengorbanan. Kejayaan bukan untuk lelaki yang cari jalan mudah. Ia untuk yang sanggup bangkit walaupun dunia kata berehatlah. Bezanya lelaki yang menang dan lelaki yang terus kalah ialah siapa yang sanggup keluar dari zon selesa dan buat kerja sebenar. Kau nak jadi siapa? Pilihan di tangan kau.